Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Lama-lama kan macam dipecah speaker dia buat. Dah lama tak jumpa Ustaz. Itu. Ya, Zazan Okey, taib. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat berkumpul dalam media online ni. Okey, sebelum tu Al-Muhtaramah Ustazah Nora Syikin binti Ismail, Rais Kisim Tarbiyah Islamiyah wal Lughatil Arabiyah bil Madrasah Ats-Tsanawiyah Wataniyah Diniyah Ma'had Anwar. Thumma Al-Muhtaramah Ustazah Raja Nurul Hidayati binti Raja Abdullah, Muallimah Al-Lughatil Arabiyah di Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah Wataniyah Diniyah Ma'had Anwar, wa al-hadirun wal hadirat tullab wa talibat di sanah ar-rabi'ah. Kullukum jami'an yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah. Okey, jadi semua kaifah halukum jami'an? Kaifah halukum? Boleh respon kami? Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. Suka Ustaz tengok form-form dia macam lain sikit lah. Dia macam semangat-semangat tu ada. Semangat lepas tasmik kan. Dia hangat-hangat baca lepas tasmik So semangat tu ada, insya-Allah. Pagi lagi kita So Ustaz harap semangat ni berkekalan lah dan berterusan sepanjang kita punya kelas. Okay, dan untuk makluman pada hari ni, manakala kelas online kita ni, kalau ikut seminggu ni 2 kali yang Ustaz maklum dalam jadual hari ni dengan Jumaat nanti. Okay, dan insya-Allah kedua-dua kali inilah seperti mana yang kami dah bincang antara Ustazah Syikin dengan Ustazah Raja, kami berbincang untuk gabung jugalah satu batch dan pengisian sama, insya-Allah, dan lebih kita berfokus kepada apa yang Ustaz akan sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Lebih pada perkongsian, dan harap-harap kelas-kelas lain selain daripada kelas Ustaz juga mendapat manfaat yang sama. Manfaat yang sama dan perkongsian sama. Mudah-mudahan ini menjadi bahan rujukan utama dan juga bahan rujukan yang kalian boleh rujuk sebagai persediaan bagi peperiksaan, khususnya peperiksaan PAT ni, insya-Allah. Okey. So yang kalau kelas Ustaz dah bagi assignment ni awal, suruh salin. Yang kelas-kelas lain Ustazah Syikin dan Ustazah Raja dah bagi, sama ada korang nak salin, ikutlah terpulang, salin, tampal dan sebagainya. Itu atas masing-masing. Tapi kalau Ustaz memang kena salin lah. Kena salin. Lengoh sikit tangan pada muka. Okey, tak adalah. Okey. Jadi insya-Allah kita punya kelas, kita berfokus kepada karangan. Okey, karangan panjang karangan panjang. Sebab Ustaz percaya kalau karangan pendek mungkin semua dah masyi dah, insya-Allah semua dah masyi. Sebab karangan pendek je kan. Orang kata satu perenggan, pendek sangat kan. So dah masyi dah. Cuma karangan panjang ni mungkin ada benda-benda yang kita kena fokuskan lebih sikit. Dan untuk makluman, karangan panjang ni markah dia besar. Jadi agak rugi bagi sesiapa, ni Ustaz cakap umuman, bagi sesiapa yang tidak berusaha untuk menghafal ataupun melatih tubi karangan panjang ini, agak rugi. Ulaika humul khasirun. Kenapa khasirun? Sebab markah dia terlalu besar. 25 markah terlalu besar. Jadi Ustaz harap tak ada istilah tahun ni saya tak sempat buat karangan Ustaz, saya tak sempat tertidur time exam. Tak ada. Mamnu' man anta man. Tak boleh tidur waktu exam terutamanya. Jadi Ustaz harapkan form 4 batch tahun ni lebih baik, dan juga tunjukkan effort korang, usaha korang untuk buat yang lebih baik, khususnya dalam subjek Arab ni. Boleh semua insya-Allah? Boleh? Boleh? Boleh. Ustaz cakap Al-Lughatul Arabiyah, semua cakap A+. Boleh Al-Lughatul Arabiyah. Okey, terbaik. Bagus. Okey, semangat tu yang kita nak. Maksudnya kat sini Ustaz tak cakap seorang-seorang lah. Ustaz buat macam ni supaya Ustaz tak rasa cakap seorang-seorang. Walaupun hakikatnya aku tengah seorang ni. Tengah seorang. Tapi insya-Allah kita bersama. Okey, baik. Sebelum Ustaz mulakan, Ustaz Ustaz nak ingatkan sepanjang apa yang Ustaz sampaikan, tolong dalam keadaan, kalau boleh dalam keadaan tutup mic. Okey, jangan ada tiba-tiba buka mic borak lah,
Ataupun okey, satu lagi tolong bukan tutup chat. Maksudnya tak perlu chat. Faham? Tak perlu gunakan chat untuk berborak. Sebab korang chat ni nampak everyone. Ustaz nampak, Ustazah Syikir nampak, Ustazah Raja nampak. So kalau borak-borak tu kalau boleh simpan tepi lah. Jangan borak dulu. Fokus untuk kelas ni. Sejam je, tak lama. Ini pun dah kurang sejam dah. Aku borak macam ni dah kurang sejam. Okey? Jadi macam tak lama kita punya kelas. Kalau korang fokus, insya-Allah kita cukup-cukup masa, habis pukul 10 habislah. Lepas tu boleh rehat dengan tenang insya-Allah. Okey, dah bersedia? Hal antum musta'idun insya-Allah? Hal antum musta'idun? Dah bersedia. Okey, bagus. Garis panjang kalau Ustaz kalau kata respon macam tu, kalau ada respon korang buka mic terus ataupun komen dalam ruangan komen insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda li faslina al-yawm al-insya al-maftuh. Fokus yakni nurakiz ala tariqah kitabatil insya, cara untuk kita menulis karangan. Mudahnya menulis karangan ni korang dah tahu, cuma kita mungkin nak tajamkan lagi lah beberapa maharah yang ada insya-Allah. Okey. Jadi sebelum qabla an nabda, sebelum ustaz mulakan, jadi ustaz suka untuk ingatkan kita bersama-sama. Okey. Jadi dalam sebelum tu nampak kan slide ustaz? Nampak slide yang ustaz present Nampak. Ya. Alhamdulillah Allah bagi sihat. Moga-moga semua sihat insya-Allah. Yang COVID pun COVID pula, influenza pun sihat insya-Allah, Allah bagi insya-Allah. Okey, baik. Kisim Jim dalam karangan kalau kita ikut format yang semasa, format bahasa Arab, kertas satu lah. Dia kalau ikut bahasa Arab 2 kertas. Lagi satu kertas ujian lisan, tapi kita tak sentuh yang tu lagi. Kita sentuh untuk kertas bertulis. Okey, dalam kertas bertulis dia terletak di dalam kisim Jim. Okey, jadi dalam kisim Jim kita tengok ada 2 karangan. Aku buat alif pula dua-dua. Okey, ada 2 karangan yang korang kena buat ataupun wajib buat lah, tak ada pilihan. Okey, iaitu yang pertama al-insya al-muwajjah, berfokus kepada karangan pendek, yang korang dah biasa kan. So karangan pendek ni apa? Dia bagi bahan, dia bagi rasmul bayani, peta minda, gambar, grafik dan sebagainya. Kalian kena buat pasal tajuk tu. Berapa kalimah kelas? Berapa kalimah? 40 ke atas. 40 ke atas. Dalam berapa perenggan? Dalam berapa perenggan? Satu. Bagus. Satu perenggan. Bila satu perenggan, tolong. Sebab hatta form 5 sekalipun, Ustaz tengok form 5 sekalipun masih lagi ada yang cuai. Benda ni dalam arahan. So lepas ni kalau tengok PAT form 4, Ustaz tak nak tengok ada yang buat dalam 2 perenggan lah, 3 perenggan. Tak ada perenggan langsung pun jangan. Jangan tak ada perenggan langsung. Tengok kosong je. Pal kosong kan. Tak boleh. Okey, kena buat dalam satu perenggan. Semua isi tu dalam satu. Daripada muqaddimah, isi khatimah semua satu perenggan. Okey, itu Ustaz nak ingatkan sajalah. So harap semua ingatlah insya-Allah. Okey, yang untuk hari ni sembah lah ni bukan alif ba typo. Okey, ba al-insya al-maftuh, karangan terbuka lah. Kalau al-maftuh ni maksud terbuka. Kenapa terbuka? Dia hanya bagi tajuk saja. Bagi tajuk. Isi apa semua tu daripada korang lah maksudnya. Sebab tu kata terbuka. Berapa kalimah kelas? Tengok berapa kalimah? 120 ke atas. 120. Maksudnya minimum 120 lah. Okey, 120 ke atas. Okey, dan berapa soalan? 4 soalan. 4 soalan. Tapi buat berapa? Buat satu saja. Buat satu saja. Lebih-lebih siapa nak? Layan. Okay, buat satu je cukup. Tak payah lebih-lebih. Okey, buat satu yang yakin banyak isi yang korang hafal lebih dengan ada muqaddimah dan khatimah yang cantik. Buat yang tu dah cukup. Itu saja. Tak perlu lebih-lebih. Kita akan nilai penanda atau pentaksir pun dia akan nilai based on karangan pertama yang kamu buat. Contoh kamu buat 2 karangan tapi karangan pertama yang tu kita tanda karangan pertama je lah. Karangan kedua kita tak tengok dah. Okey, sebab karangan pertama tu ada pilihan pertama calon. Jadi korang kena pilih betul-betul tajuk yang korang nak buat. Okey. Okey, dan sebelum Ustaz masuk kepada yang topik pilihan hari ni, okey Ustaz nak sentuh, okey ada 5 tema. Ni untuk tingkatan 4 saja Ustaz cerita. Kalau tingkatan 5 ni nanti lainlah ikut tajuk tingkatan 5. Adapun untuk tingkatan 4, okey, untuk karangan dia hanya berfokus mengikut kepada tajuk yang ada dalam buku teks. Dan Ustaz harap korang pernah buka lah buku teks. Pernah buka tak buku teks? Benar. 3 bulan lepas buka.
30 hari buka. Tak kisahlah buka berapa hari, janji korang pernah buka. Janganlah tak pernah buka langsung. Walaupun kadang-kadang ustaz ataupun ustazah kami tak gunakan sangat buku teks, tapi jangan tak pernah buka langsung. Kadang-kadang ada guna juga. So dalam buku teks kalau korang tengok ada 5 bab, betul? Ada 5 bab. Okey. Jadi 5 bab itu kita pecahkan kepada 5 tema utama lah. 5 tema utama yang ustaz dah sentuh di depan ni, di slide kalian. Okey. Di slide ini iaitu yang pertama tema Ar-Riyadhi. Mana Riyadhi? Suka. Beda. Suka. Okey, tema yang kedua At-Teknologi. Mana teknologi? Teknologi. Ya, bagus. Responsif Dia kata 4 bagus. Teknologi. Okey, seterusnya Al-Ijtima'i. Mana Al-Ijtima'i kelas? Syarakat. Menolong. Ataupun sosial. Okey, yang keempat As-Sihi. Mana As-Sihi? Kesihatan. Kesihatan. Dan yang terakhir At-Ta'limi. Tema apa? Ta'limi. Pengajaran. Pendidikan. Pendidikan bukan pengajaran. Lain macam pengajaran, pendidikan lah maksudnya, pendidikan. Okey, kalau lebih detail, kalau buka kat buku teks, kalau Ar-Riyadhi, dia punya tajuk Al-Mughamarah Ar-Riyadhiyah. Aktiviti apa? Kembarusukan. Okey, teknologi pula At-Tawassul Abral Internet, tak silap tajuk dia. Saya pun tak bawa buku teks pula. Okey, At-Tawassul Al-Ijtima'i Abral Internet. Kalau Al-Ijtima'i ni Ar-Rifqu bila hudud. Tak silap ustaz. Ar-Rifqu bila hudud, kasih tanpa sempadan. Kalau sihati tharwati. Sihati tharwati. Kesihatanku adalah tharwah, asetku. Okey. Kemudian yang kalau at-ta'limi pasal cikgu lah. Al-muallim mudhi'ud durub. Kalau tengok buku teks, siapa yang ada buku teks bersama dia lagi baguslah, boleh tengok. Ataupun kalau tak ada boleh, kalau sekarang korang ada buku teks digital, tengok dekat bahagian kandungan. Itu tajuk-tajuk dia. Okey, tajuk-tajuk tu dia berfokus pada tema-tema ni lah. Okey, setakat ni jelas Ustaz terang? Jelas. Kenapa kena okay. Tenang. Okey. Kenapa kena tahu tema-tema ni? Kerana karangan yang akan keluar dalam peperiksaan biasanya berfokus pada tema-tema ni. Kebiasaannya. Okey, karangan-karangan yang keluar, karangan-karangan kali ni, kalau ikutkan format KSSM sekarang lah, dia dah berfokus kepada tema-tema ataupun tajuk-tajuk dalam buku teks. So, kat sini apa yang Ustaz nak tekankan, makin mudah dan korang kena ambil kesempatan ini untuk belajar dengan betul-betul, dengan tekun. Contoh kalau Riyadhi, nanti ada tajuk Fawaidur Riyadhah, Mughamarah Riyadhiyah, Riyadhah Mufaddalah, benda tu pusing-pusing je. Tapi pakai karangan yang sama yang korang boleh hafal ataupun yang korang boleh apply, boleh tulis selalu. Tu maksud Ustaz. Sama juga kalau teknologi. Dia tema teknologi. Tapi karangan pasal internet contohnya, pasal handphone, Al-Hatif Az-Zaki, pasal apa lagi, tawasul ijtimai, media sosial, al-i'lam al-ijtimai dan sebagainya. Maksudnya tajuk-tajuk ni dia akan pusing dalam tema-tema yang kita sebutkan ni, 5 tema. Sama juga kalau ijtimai. Tadi ijtimai maksudnya kemasyarakatan. Pasal apa kemasyarakatan ni? Contoh apa? Az-ziyarah ila daril aitam. Mana az-ziyarah ila daril aitam? Ataupun kalau sebut al-amal at-tatawu'i. Ma makna al-amal at-tatawu'i? Kerja sukarelawan. Pun sama dia pusing-pusing tajuk bawah ijtimai contohnya. Kalau sihi, kesihatan lah apa? Kaifiyah muhafazah ala siha. Cara menjaga kesihatan. Ataupun turuk ilaj as-sunnah. Kalau dia macam nak twist, orang kata nak macam kebatkan sikit kan. Cara-cara menghindari ataupun cara-cara merawat obesiti. Kan obesiti, dia bawah kesihatan lah tu. Maksudnya bawah bab 4. Masih lagi di bawah buku teks. Dan yang terakhir ta'lim ni pasal cikgu. Muallim mithali, yaumul muallimin, al-muallim wa atharuhu. Pasal cikgu ataupun pasal pelajar. Talib mithali dan sebagainya. Nampak? Karangan-karangan yang keluar biasa akan bawah 5 tema ni. So untuk standby dan preparation kalian, insyaAllah dalam perbincangan ni, Ustaz pun dah bincang dengan Ustaz Syikin dan Ustaz Raja. Kami akan tunjukkan contoh-contoh karangan ini
Okay, dengan tujuannya adalah untuk kalian tahu isi-isi tu, seterusnya boleh hafal. Boleh hafal dan apply dalam karangan masing-masing. Hafal tak semestinya hafal bulat-bulat. Kalian boleh buat ayat sendiri, boleh cuba buat ayat sendiri, tak ada masalah. Dengan syarat kalimah kena banyak lah. Maksud, cara nak kalimah kena banyak, kena hafal lah kan. So basically. Okay, cuma contoh-contoh karangan ni nanti kita akan tunjuk contoh bentuk-bentuk ayat dia macam mana. Apa kalimah-kalimah, tarakib-tarakib yang biasa guna, tarkib na'ti dia, tarkib idhafi dia yang biasa diulang-ulang. Okay, benda-benda ini yang kami nak tunjukkan dalam slide ni insyaAllah untuk hari ni. So setakat ni jelas? Setakat ni jelas? Jelas. Okay, jelas Untuk hari ini insyaAllah kalau sempat kita fokus pada 2 karangan dahulu untuk 2 tema awal lah, iaitu riyadhi dengan teknologi. Okay, kalau dah bersedia insyaAllah nabda' bi al-insya' al-awwal insyaAllah. Okay, al-insya' al-awwal tahtal mihwar ar-riyadhi. Okay, Ustaz rasa kalau untuk mukadimah dengan khatimah mungkin masing-masing dah ada template masing-masing. Okay, biasanya mukadimah dengan khatimah ni dia ada satu bentuk lah, satu bentuk umuman. Okay, itu tak ada masalah. Maksudnya korang just tukar dia punya dia punya isi, bukan isi, kita panggil apa? Macam isu je lah. Contoh kalau kita kata fawaidur riyadah, so dia punya kepala ayat tu ar-riyadah. So you just tukar ar-riyadah je lah dalam korang punya mukadimah. Cuma yang ni contoh untuk isi-isi dia dan juga khatimah. Okay, insyaAllah nabda'. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ar-riyadatu muhimmatun jiddan fi hayati tullab. Nampak biasa kita gunalah. Ni biasa ayat mukadimah. Ar-riyadatu muhimmatun. Muhimmah penting. Selain muhimmah nak guna apa? Ma muradi muhimmah. Senyap. Ma muradi tu senyap. Okay, daruriyah. Okay, ar-riyadah muhimmah. Selain muhimmah, daruriyah. Boleh guna Sekejap. Ada pen Okay. Tulis dot, ra, tu dot waw, ra, ya, ta. Tu nampak Ustaz tulis. Okay, daruriyah. Kalau Ustaz nanti nak print. Nak print. Nanti Ustaz bagi. Okay. Dia punya lepas habis kelas. Okay, baik. Okay, ar-riyadah muhimmah jiddan fi hayati tullab. Sukan sangat penting. Jiddan sangat kan dalam kehidupan pelajar. Kalau tak nak tulab, nak guna apa selain tulab? Talamis. Umum lagi apa? Talamis. Tolabah. Boleh lah, pusing-pusing macam tu je lah. Ataupun kalau nak guna insan, boleh tak insan? Hayatil insan, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. So maksudnya kat situ korang modify. Korang dah hafal-hafal ni, hafal dengan kefahaman Ustaz bagi dengan terjemah sekali. Okay. Jadi korang cuba applykan dalam ayat korang. Okay, itu settle. Fahiya laisat faqat litasliyah. Okay, fahiya laisat faqat litasliyah. Dia bukan saja semata-mata untuk hiburan. Tak silap tasliyah hiburan kan? Okay. Sekejap. Betul lah. Macam apa untuk hiburan lah kiranya Bukan semata-mata hiburan. Bal tufidul jismi wal aqli. Bahkan memberi faedah kepada tubuh badan dan akal. Ini ayat-ayat biasalah. Tufidul jismi wal aqli. Okay. Selain jismi apa kalau tak ingat jismi? Badan. Ataupun jasad. Okay. Memberi faedah kepada badan dan akal. Kau ingat macam tu je ayat dia. Indama yumarisut talibur riyadata bintizamin yusbihu jismuhu qawiyan wa sihhiyan. Ketika mana melakukan aktiviti, pelajar melakukan aktiviti sukan dengan tersusun, bintizam, dengan teratur. Yusbihu jismuhu menjadi badannya itu qawiyan wa sihhiyan, kuat dan sihat. Kuat dan sihat. Selain yusbihu ni pun boleh guna kana. Kana atau yakunu lah kalau nak guna fa'il mudhari' dia yakunu. Yakunu jismuhu qawiyan wa sihhiyan. Okay, boleh tukar. Wa yash'uru bin nasyat wal hayawiyah tiwalil yaum. Dan rasa begitu semangat dan bertenaga sepanjang
hari. Okay, ini mukadimah biasanya. Okay, settle. Hunaka anwa'un kathiratun minar riyadah. Terdapat pelbagai bentuk ataupun terdapat banyak jenis sukan. Mithlu kuratul qadam. Mana kuratul qadam? Bola sepak. Bola sepak. Wa kuratul bola risah. sepak. Mana kuratul risah? Badminton. Badminton. Bagus. Wal jaryi. Mana jaryi? Lumba lari. Ada orang buat trend sekarang yang gitu kan. Lepas tu lari kan. Itulah. Okay. Aku tak boleh nak buat segan. Okay. Kemudian wal masyi. Mana al masyi? Jalan. Berjalan. Dan sebagainya. Kalau boleh korang ingatlah term-term sukan yang macam ni. Ini biasa. Kalau nak buat hunaka anwa' kathirun minar riyadah mislu kuratul riyadah pula. Kuratul qadam wa kuratul risha wa kuratul salah. Panjangkan. Boleh panjangkan, banyakkan contoh. Wal jari wasibaha wa halum wa ghairuha. Selain ghairuha. Apa selain ghairuha yang kita boleh guna? Halum majarah. Okay, haluma jarah. Dan sebagainya. Wa ghairu zalik. Bagus. Okay. Yumkinu likulli talib an yakhtara ar-riyadah allati yuhibbuha wa yastamti'u biha. Boleh ataupun mampu untuk setiap pelajar bagi memilih sukan yang disukainya. Yang disukainya, sukan-sukan yang disukainya ataupun yang dinikmati olehnya, yang boleh dimainlah maksudnya. Wa yastamti'u biha. Ba'dur riyadat tumarisu fil madrasah wa ba'daha yumkinu mumarasatuha fil hadiqah awin nadi. Sebahagian sukan ba'dur riyadat tumarisu fil madrasah dapat dilakukan di mana? Di mana ni? Sekolah. Sekolah jadinya. Okey, di sekolah. Wa ba'daha yumkin mumarasatuha fil hadiqah awin nadi, dan sebahagiannya juga boleh dimainkan ataupun boleh dilakukan di mana? Di taman ataupun di apa? Di kelab. Di taman ataupun di kelab-kelab. Maksud kelab ni maksudnya contoh ke gelanggang ataupun court, dewan dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Min fawaid riyadah. Ni penting. Faedah riyadah yang korang kena hafal dah sikit. Okey. Annaha yang pertama, tahfazu ala sihatil qalbi. Kalau tak nak guna tahfazu, biasa tuhafizu kita guna. Tuhafizu ala. Okey, tuhafizu ala. menjaga sihatil qalbi. Kesihatan apa? Qalbi. Mana qalbi? Jantung. Wa tusa'idu 'ala al-wiqayah min al-amrad. Dan membantu untuk mencegah daripada penyakit-penyakit. Ya, penyakit. Mislu, contohnya apa? As-sukari. Mana sukari kelas? Sukari. Influenza. Influenza. Kencing manis. Kencing manis. Sukari kencing manis. Wasumnah. Sumnah. Tadi Ustaz dah sebut. Darah tinggi. Obesiti. Bukan darah tinggi. Darah tinggi apa darah tinggi? Siapa tahu darah tinggi apa? Ni istilahnya. Daratu. Ni. Tulis. Daratu ad-dami. Tekanan darah lah. Daratu dami. Wa daratu dami, tekanan darah. Okey. Kalau influenza boleh masukkan tusaidu 'ala al-wiqayah min al-amrad mislu as-sukari was-sumnah wal influenza pun boleh. Influenza di Arab dia influenza juga. Al-influenza macam ni. Influenza. Nampak tak Ustaz Ija tu? Saya ingat sorry lah. Nampak tak? Al-influenza. Sebut dia. Okey, cuba sebut. Aku tak tahulah berapa orang yang sebut tu, tak nampak Sebenarnya Ustaz tak nampak korang tahu, Ustaz just nampak slide je. So tawakal ala Allah lah. Ustaz harap tak ada yang tidur lah. Ada tidur ke ni? Tak ada. Apa nak tu? Bisa. Okey, settle. Ini contoh yang kedua. Yang pertama tadi sihatil qalbi, yang kedua wiqayah minal amrad. Kama tu'allimu talib al-indibat wal amal al-jama'i wal ihtiram wal ruh ar-riyadiyah. Sampai sini. Dan seperti mana juga sukan ni tu'allimu mengajar at-talib, mengajar pelajar-pelajar itu, maksudnya sukan mengajar pelajar itu
Al-indibat, disiplin. Indibat bermakna disiplin. Wal amal al-jama'i, kerja sepasukan. Wal ihtiram, agak-agak ihtiram, apa makna ihtiram? Hormati. Hormati. Waruh ar-riyadiyah, apa ruh ar-riyadiyah? Ani. Sukanan lah. Ruh sukan. Wahadihi sifatun muhimmatun fil haya, dan ini adalah sifat yang penting dalam Hidup. Hidup dalam badan. Dalam hidup. Dalam hidup. Okey. Sebelum Ustaz pindah, ada yang dah screenshot ke slide ni? Dah record. Okay, ada yang nak tanya ke? Nak print nanti. Boleh nanti Ustaz bagi dia punya PDF. Okay, cuma yang ni catatan ni tak adalah dalam PDF tu. Okay. Ni korang tengok dulu. Catatlah sikit-sikit. Kalau boleh ada yang bawa buku bahasa Arab lagi bagus. Buku tulis bahasa Arab korang tu, salin ataupun catat sikit, tulis dengan makna. Kalau yang kelaku, makna kena tulis. Jadi Ustaz tanya Arab sikit-sikit. Habis korang, Arab lah. Suka Arab tak semua? Suka Arab tak? Okay, sebelum Ustaz nak pindah, ada soalan tak nak tanya? Ni baru kita perenggan ketiga ada 2 perenggan lagi. Ada nak tanya tak? Kalau tak ada Ustaz pindah terus. Okay? Tak ada. Tak ada Okay. Kalau tak ada soalan, okay. Next, ada 2 perenggan lagi, sikit je. Kadzalika. Sama sambungan tadi Kadzalika. Kadzalika ni penanda wacana lah. Kalau tak nak guna kadzalika, nak guna apa? Wa ba'da zalik. Wa ba'da zalik. Boleh lagi? Banyak. Lagi apa? Idhafah ila zalik. Idhafatan ila zalik dan sebagainya. Bijanibi zalik. Dan sebagainya lah. Apa-apa penanda wacana yang sesuai. Tuqawwi ar-riyadah al-alaqat bainal asdiqa wa afradil usra. Sukan menguatkan. Tuqawwi ni menguatkan. Sukan menguatkan al-alaqat, hubungan bainal asdiqa, antara kawan-kawan, wa afradil usrah, dan juga individu dalam keluarga. Okey, kalau kata korang tak boleh nak hafal ni, kalau nak buat sendiri, tuqawwi ar-riyadah al-alaqat bain apa? Bainal usrah wal asdiqa. Dah settle dah. Sama je, bainal usrah boleh juga baina al-usrah wal asdiqa. Okey? Macam tu pun dah boleh dah. Ataupun tambah lagi satu, dengan masyarakat. Apa masyarakat? Musyariku. Musyarik boleh lah. Musyarik peserta sebenarnya. Musyarik. Lagi apa? Wal mujtama' lah. Wal mujtama' masyarakat. Jadi. Okey. Nampak? Boleh. Tu Ustaz kata. Ustaz bagi ni contoh. Kalau korang nak modify ikut kefahaman korang. Dengan masyarakat, dengan peserta, dengan kawan. Boleh. Ikut korang. Janji tu karangan. Tu je. Janji korang buat. Okey. Janji korang dah ada modal lah. Maksudnya ini untuk modal. Bahan mentahnya saja. Okey. Baik. Kemudian. Watu dakhilu al-farah ilal qalbi. Dan memasukkan kegembiraan dalam hati. Maksudnya menggembirakan hatilah. Ayat maksud ni. Qala al-hukama'u qadiman. Berkata ilmuwan-ilmuwan terdahulu, ataupun seperti mana kata-kata hikmah, al-aqlus salim fil jismis salim. Apa makna? Akal yang sehat terletak dalam ini yang biasa kena hafal. Boleh letak di mana-mana yang korang nak. Okey, wa maknahu, maknanya anna taliba la yastati'u an yanjaha fi dirasatihi illa idza kana jismuhu qawiyan wa sihiyan. Maknanya apa? Maknanya sesungguhnya pelajar-pelajar, anna taliba. Nak i'rab lah sikit. I'rab taliba. Siapa boleh i'rab? I'rab taliba. Isim anda. Isim inna mansub bil fathah. bil fathah. Isim inna mansub bil fathah. Bil fathah. Ya. Catat. La yastati'u an yanjaha. I'rab yanjaha. I'rab yanjaha. Isim. Kenapa mansub? Tadi siapa jawab mansub tadi? Kenapa mansub?
Sebab ada anak. Mantap. Anak wasi. Allah. Okey, bagus. Adawat nasab. Okey. Fi dirasatihi pelajar-pelajar, sesungguhnya pelajar-pelajar tidak mampu untuk berjaya dalam pelajaran illa kecuali idza kana jismuhu qawiyan wa sihhiyan. Sekiranya badannya itu kuat dan sihat. Kena hafal sikit ayat ni. Okey, kena hafal. Okey. Baik, kemudian perenggan yang terakhir wa khulasatul qaul. Selain wa khulasatul qaul, kalau tak nak guna, apa lagi boleh guna? Wa akhirat. Ya, lagi. Akhirat. Kesimpulannya. Rumatul qaul bagus guna tadi. Ada yang guna rumatul qaul, qusarul qaul. Banyak guna. Banyak boleh guna. Yajibu ala kulli talibin an yahrisa ala mumarasati riyadah biintizam. Wajib ke atas setiap pelajar untuk untuk berusaha bagi melakukan aktiviti sukan dengan penuh teratur. Maksudnya kena bersemangat dalam bersukan. Munasiban liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang soal ni Ustaz tulis ni sebab singkatan. Korang kalau dalam karangan tulis panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Eja macam mana ni? Eja dia. Jangan salah eja. Sallallahu alaihi. Tulis macam ni. Nampak? Wasalam. Okey, ni hadis, contoh hadis lah, satu dalil. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang apa? Lemah. Itu je. Okey, alhamdulillah khalas. Okey, ada soalan untuk karangan Ar-Riyadhi? Ada yang nak tanya? Dia nak tanya semua senyap pula Ada nak tanya? Tak ada. Amboi, siapa yang kata tak ada tu? Siapa tu? Tak ada. Tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya apa kan? Okey, tak apa. Untuk awal ni, korang cuba buat lah. Kalau boleh Ustaz harapkan korang boleh cuba buat. Buat sendiri. Dengan muqaddimah dan khatimah sendiri. Kemudian kalau boleh effort hantar kepada kami untuk kami semak. Sama ada Ustaz atau Ustazah Raja atau Ustazah Syikin untuk semakkan karangan korang. Bila dah betul, dah okey, dah dibetulkan, dah ditasheh, karangan tu lah jadi modal korang untuk kalau tajuk Riyadhi. Untuk tajuk Riyadhi. Fahim Tom? Jadi dekat awal tadi. Okey. Ya. Dah bagus Fahimna. Kan awal tadi kita guna hayatil tulab. Katalah Ustaz ganti hayatil insan. So kalau kat belakang ni Ustaz kata yajibu ala kulli apa ni? Kulli apa? Insan. Gantikan. Tak gantikan. Nampakkan karangan ni adalah karangan korang sendiri. Tu maksud Ustaz. Okey? Tu maksudnya. Okey. So tak ada soalan untuk karangan Riyadhi? Tak ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada. Okey. No question. Okey, sebelum kita masuk ke tema ni, okey, ini contoh-contoh soalan. Amfilah al-as'ilah hasbal intihan at-tajribi li syahadah dirasah al-Bimaliziyah as-sabiqah. Contoh-contoh tajuk bawah tema Riyadhi based on trials. Berdasarkan tajuk trial yang lepas yang Ustaz dapat lah. Okey, contoh kalau tengok yang pertama. Tajuk apa yang pertama ni? Fawaid Ariada. Lada talabah. Dalam kalangan kalau tengok negeri mana? Sarawak 2024 dah keluar dah. Tahun lepas lah maksudnya. Okey. Kemudian sama tajuk yang sama, Fawaid Riyadhah. Nampak dia pusing-pusing sama je. Dia punya tu sama sahaja. So keluar pada tajuk waktu Kedah lah, Kedah 2025. Ni maksud keluar ni maksudnya daripada 4 tajuk tu ada satunya tajuk Riyadhah. Tu maksudnya. Okey. Kemudian kalau tengok ni, tengok yang perak, An-Nashat Ar-Riyadhi Al-Mufaddal Ladayya. Kalau terjemah An-Nashat Ar-Riyadhi, aktiviti sukan. Mana mana Al-Mufaddal? Kegemaran. Terus. Bila sebut kegemaran, korang boleh guna karangan tadi, tapi tambah satu ayat. Apa ayat dia agak-agak?
Uhibbu. Ataupun kalau panjang sikit lah. Kalau sebab ni karangan panjang. Riyadati al-mufaddalah. Ni dia punya template kalau nak hafal sikit lah. Riyadati al-mufaddalah hiya. Hiya ni tak kisahlah sukan apa. Kalau kau ingat Quratul Qadam lah kau letak. Walaupun kau perempuan, walaupun kau banat, kepada banat-banat, jangan takut letak Riyadati mufaddalah hiya Quratul Qadam. Kita tak marah. Ustazah Syikin tak marah, Ustazah Raja pun tak marah. Jangan risau. Dia tengok kita depan nama banat kan. Tiba-tiba tengok sukan kegemaran bola sepak. Kita orang tak marah. Boleh. Faham? Boleh. Tak ada masalah. Tapi lagi bagus kalau kau pergi carilah apa sukan kegemaran tu. Kan? Lagi bagus. Contoh Qurrah As-Salah. Bola jaring. Kan? Quratul Risha, badminton. Kena carilah. Tapi kalau tak cari boleh tak? Kalau ingat Quratul Qadam je? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Ataupun kalau tadi siapa kata uhibbu pun boleh. Uhibbu apa? Quratul Risha. Kena ada ayat ni. Baru dia kena dengan tajuk. Lepas tu kau masuklah dekat masuk dengan karangan contoh tadi tu. Macam mana? Nampak tak dia punya nak buat tu? Nampak tak pattern dia? Nampak kelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak Ustaz. So jangan kelabah lah. Tiba-tiba bila tengok tajuk An-Nasyat Riyadati Mufaddal. Ini macam ustaz tak ajar pun. Sudah. Bukan tak ajar. Orang yang kena pandailah main. Kena pandai main. Kalau tak pandai main goyang. Goyang. Jadi kena pandai main. Okay, korang kena pandai main. Korang ada bahan mentah yang korang hafal tajuk Riyadhi. Modify sikit je. Tambah ayat ni dah jadi dah karangan Nasyat Riyadhi Mufaddal. Lepas tu yang terakhir Ar-Riyadah wa Ahamiyatuha pun samalah. Dia sama lebih kurang macam Fawaidur Riyadah. Sukan dan kepentingannya dalam kehidupan kita fi hayatina. So kalau hayatina ni tu yang Ustaz kata kalau nak guna hayatil tulab, hayatil insan, hayatil muslim pun boleh. Okey, boleh gantikan. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Alhamdulillah. Tak sentuh lagi karangan yang ni Ustaz just sentuh karangan tak berformat je. Maksudnya karangan umum lah. Karangan umum. Okey, so tak ada masalah. Kita teruskan lagi. Alhamdulillah. Pergi kepada mehwar yang kedua. InsyaAllah sempat kot. Ada lebih kurang 15 minit lagi Okey, ni sambil-sambil kalau apa yang nak pergi tandas ke apa tu tak ada masalah kot InsyaAllah sebab Ustaz pun tak nampak apa korang buat. Tapi benda ni direkod dan insyaAllah Ustaz akan share rekod ni. Ada masa terluang sebab korang kan kelas sampai 1.30 je kan. Contoh kalau ada masa terluang kan tak ada kerja, daripada tak ada kerja tu kalau bosan-bosan nak buat karangan Arab, boleh buka balik video ni apa yang diterangkan. Faham tak? Fahimna. Okey, baik. Nantaqil ila al-mihwar atsani. Al-mihwar atsani. Okey, al-mihwar atsani. Ustaz harap yang kelas Ustaz dah salin lah karangan ni. Ustaz memang bagi awal kan, 2 karangan ni awal. So harapnya dah siap salin. Yang lain-lain kalau ada, kalau dah print lagi bagus ataupun nak print kejap lagi pun boleh. Okey, mehwar yang kedua mehwar teknologi. Mehwar teknologi. Okey, mehwar teknologi common lah, selalu juga keluar. Selalu juga. Jadi kalau Ustaz harapkan korang dah standby untuk mehwar teknologi ni. Okey, boleh standby. Okey, so kita tengok al-internet ia syabakatun kabiratun tarbitu malayinal ajhizah fil alam. Internet. Okey, Ustaz nak korang highlightkan kalimah internet ni. Kalau siapa yang salin, highlightkan, bulatkan, apa-apalah buat tanda. Kenapa? Internet ni boleh diubah-ubah dengan apa-apa alat teknologi yang lain. Contoh, kalau karangan tu pasal Al-Hatif Az-Zaki. Apa makna Al-Hatif Az-Zaki? Handphone. Telefon pintar. Boleh ganti dekat internet ni. Boleh ganti dekat mubtada tu. Faham? Mubtada yang boleh diganti. Kan? Biasa orang tak boleh diganti kan? Ni bolehlah diganti. So sama Al-Hatif Az-Zaki huwa. Kau kena pandai lah. Janganlah guna hiya. Hiya ni internet sebab dia perempuan. Hiya pula. Hiya syabakah perempuan lah. Huwa lah kan. Boleh juga guna syabakatun kabiratun tarbitu malayin al-ajhizah fil alam. Al-Hatif Az-Zaki pun boleh. Ataupun kalau Ustaz tanya at-tawasul al-ijtimai. So gantilah. Ganti dengan apa kelas? Kalau at-tawasul al-ijtimai. So jadi apa? Jadi apa? Senyap pula.
Jadi apa? At-tawasul al-ijtimai hiya syabakatun kabiratun tarbitu malayin al-ajhizah. Nampak? Dia boleh ganti. Faham tak? Faham tak? Kalau okey, saya tulislah. Al-Hadif Al-Zaki. Ni. Rasa tajuk telefon bimbit ni famous tau. Ataupun Al-Tawasul Al-Ijtimai. Macam tu. Nampak? Al-Ijtimai. Buruk dah ini aku. Okey. Boleh diganti. Okey. Syabakatun kabiratun. Jaringan yang besar. Tarbitu malayin al-ajhiza. Menghubungkan million. Malayin ni million lah. Bukan Melayu. Million. Berjuta-juta. Ajhiza. Peranti di dunia ini. Yastakhdimuhu an-nas fi hayatihim al-yaumiyah li aghradin kathirah. Manusia menggunakannya, menggunakan internet ke, phone ke, tawasul ijtimai fi hayatihim, dalam kehidupan seharian, li aghradin kathirah, dengan tujuan yang pelbagai. Aghrad bermakna tujuan. Kalau tak nak guna aghrad, korang tak ingat aghrad, nak cakap dengan tujuan pelbagai, macam mana? Apa kalimah dia selain aghrad yang korang hafal? Hadaf. Bagus. Hadaf ataupun hadaf. Hadaf. Walahu fawaidun wa mudar. Dan dia terdapat apa? Fawaid, faedah, mudar, mudarat. Untuk karangan ni kita berfokus kepada apa faedah dan juga keburukan. Okay, dalam karangan teknologi contoh ni, apa faedah dan keburukan. So kita tengok sama-sama. 10 minit lagi. Min ahammi mahasinil internet. Antara kepentingan ataupun antara kebaikan internet yang paling penting. Internet ni highlightkan. Kenapa Ustaz suruh highlightkan? Boleh tukar-tukar. Ya, boleh tukar-tukar. Okey, antara kepentingan internet ataupun kebaikan internet huwa suhulatul wusuli ilal maklumat. Iaitu mudah sampai kepada maklumat ataupun mudah mencapai maklumat. Yumkinu littullab al-bahthu an ayyi mawdu'in yahtajunahu bisur'atin kabirah. Pelajar-pelajar mampu untuk mencari tentang apa-apa tajuk, ayyi mawdu' yahtajunahu, yang diperlukannya, bisur'atin kabiratin, dengan pantas. Pantas. Okey, mimma yusa'iduhum fi dirasatihim, dan ini membantu dalam pembelajarannya. Senang kan? Wahaitsu yumkinu litalibi an yajida al-ijabat an as'ilatihi fi ayyi waqtin. Dan oleh itu boleh juga untuk pelajar-pelajar ini bagi mendapatkan jawapan-jawapan tentang soalan-soalannya. Ijabat jawapan an as'ilatihi, soalan-soalannya, fi ayyi waqtin. Fi ayyi waqtin. Pada setiap masa. Bila hudud. Kalau kau nak tambah sedap sikit, bila apa? Bila hudud. Apa makna bila hudud? Tanpa sepadan. Bagus, tanpa sepadan. Siapa cakap Kaki. Mantap. Ziman. Macam mana boleh ada dua orang berbeza pula? Okey, bila hudud. Tanpa sepadan. Okey, settle untuk perenggan pertama. Perenggan kedua. Kama yusaidul internet ala tawasul bainan nas. Okey, bagaimana internet itu membantu dalam berhubung ataupun berkomunikasi antara manusia. Fafil misal. Seperti contoh. Fafil misal ataupun kalau nak ganti pun misalan. Ataupun misalan lah. Biasa kita guna misalan. Yumkinuna at-tahaddusu ma'al asdiqa wal a'ilah. Kita boleh untuk berborak bersama kawan-kawan. Wal a'ilah, dan juga keluarga. Fi ayyi makan fil alam. Di setiap tempat. Di mana-mana tempat dari dunia ini, abra mawaqi' at-tawasul al-ijtimai, menggunakan laman media sosial. Abra menggunakan ataupun melalui. Abra maksudnya melalui. Dia zaraf, abra zaraf. Okey. Au tatbiqat al-ittisal. Tatbiqat al-ittisal, aplikasi perhubungan. Aplikasi perhubungan. Kalau nak tambah mislu apa? Kalau aplikasi perhubungan ni, apa contohnya? Mislu apa? WhatsApp. Lagi. Facebook. IG. Ni Jawi dia tahu. Korang tulis
up, alif ba. Okey, kemudian Facebook fa ya sin ba waw kaf. Walaupun Ustaz fikir orang ni dah tak guna Facebook sangat lah, betul tak? Instagram. Ni, Instagram. Wahalum majarrah lah. Ustaz bagi 3 je. Takkan kau nak guna chat GPT pula kan? Ada orang guna chat GPT buat chat? Ada? Single sangat. Ada ke? Tak ada. Okay, kalau ada tu macam single sangat lah. Macam risau, single-single sangat chat dekat chat GPT je. Saya sayang awak, dia pun reply lah. Kau chat dengan siapa? Tak tahulah. Okay? Baik. Wa bistikhdam al-barid al-elektroni. Dengan menggunakan barid elektronik. Mana barid elektronik? Email. Wa baramij ad-darjah. Mana darjah? Apa makna darjah? Chat. Okay? Gunakan email dan juga chat. Istikhdam Nastati' kita apa shin pula jadinya? Nastati' itu sin Nastati' kita mampu litabadulil ma'lumat wal khibrat wal thaqafat. Bertukar-tukar maklumat dan pengalaman serta pengetahuan. Okey, maksudnya tukar-tukar maklumat lah. Mimma yuqawwi al-alaqat al-ijtima'iyyah wa yuwassi'u dairatal ma'rifah. Dan mampu juga untuk menguatkan hubungan kemasyarakatan. Tadi ada jumpa kan yuqawwi kan. Wa yuwassi' dairatal ma'rifah, dan juga meluaskan lingkup pengenalan, lingkup pengetahuan. Daerah ma'rifah ni macam kawasan pengetahuan lah macam tu Okey. Jelas Jelas? Okey. Next. Bil idafati ila dhalik. Kalau tak nak guna pun apa lagi? Bijani bizalik dan sebagainya. Yuwaffiru al-internet wasail tarfiyah. Misli musyahadatil aflam wal istima' ila al-muziki wal al'ab. Internet menyediakan medium hiburan. Yuwaffiru ni menyediakan. Internet medium hiburan. Okey, medium hiburan, wasail tarfiyah ni maksudnya medium hiburan. Mislu, contohnya apa? Musyahadatul aflam. Menonton apa? Nonton filem. Wal istima' ilal muziki wal al'ab. Mendengar apa? Dengar muzik. Dan juga al'ab. Bermain video. Bermain games lah. Okay, video games. Annana nastati' an nahsula 'ala al-ma'lumat wa thaqafat al-'adidah. Kita juga mampu untuk mendapat maklumat dan juga pengetahuan yang pelbagai. Wa najma'uha bisuhulatin, dan kita kumpulkannya dengan mudah. Wa yusrin, fi tarfati ain, dalam sekelip mata. Ni ustaz nak korang hafal betul-betul. Fi tarfati ain, iaitu sekelip mata. Sedap ayat ni. Maksudnya korang bolehlah hafal tarkib ni. Bisuhulatin wa yusrin fi tarfati ain. Masya-Allah. Ada dalam karangan ni, insya-Allah kita orang bagi tinggi markah. Memang sedap ayat budak ni. Macam tu kan. Lagi kalau buat siapa? Contoh Emir buat, masya-Allah. Emir buat, masya-Allah. Contoh, okey. Okey. Baik, wadhalika an tariqil internet alladhi yu'addu wasilatan sari'atan wa mufidatan fi hadzal 'asr. Dan ini adalah melalui apa? Melalui internet. Ni kotakkan atau highlightkan. Kenapa kena highlightkan? Tukar. Macam ada orang bisik. Okey. Siapa tak bisik tu Okey, dia adalah melalui internet yang menyediakan platform yang cepat dan berfaedah pada masa kini. Fi hadzal 'asr ataupun fi asrinal hadir. Boleh juga fi asrinal hadir. Lakinna, okey, settle. Ini sampai sini, ini dia punya fawaid ataupun mahasin. Fawaid atau mahasin. Okey, kita berpindah pada seterusnya, dia punya mudhar. Siapa yang dah salin, kalau boleh buat macam garis, buat garis panjang. Garis panjang, tulis besar-besar situ apa? Mahasin, macam ni. Mahasin ataupun fawaid. Maksudnya sempadan atas ni mahasin dengan fawaid. Okey, yang bawah ni tulislah kat mana-mana, tulis apa? Mudhar. Apa aku buat tu? Okey, mudhar maksudnya apa?
Keburukan. Keburukan. Baru masuk keburukan. Kita tengok apa keburukannya. Lakinnal internet, akan tetapi internet lahu aidan masawi. Internet juga ada keburukan. Awaluha, yang pertama, idha'atul waqti, membuang masa, membazir masa. Haitsu yaqdi ba'dun nas sa'atin tawilah duna faedah fi tasaffuhil mawaqi' awil alab. Kerana menghabiskan sebahagian manusia masa-masanya dengan panjang itu, maksudnya manusia menghabiskan masa yang panjang duna faedah, tanpa faedah. Kan? Duna zaraf. Faedah apa i'rab dia lepas zaraf? Apa i'rab dia kelas? Mudaf. Mudafun. Mudafnya duna lah kan. Mudafun ilaihi. Fi tasaffuhil mawaqi' awil al'ab, dalam melayari laman web ataupun permainan. Kama anna hunaka al-kathir minal ma'lumat ghairu sahihah awil khati'ah. Dan sesungguhnya ada juga banyak maklumat yang kurang tepat ataupun yang salah. Allati tantashiru abral internet, yang disebarkan melalui internet. Wa yas'ubu 'alal ba'di at-tamyiz bainaha. Dan ini menyusahkan untuk kita membezakanlah sebahagiannya. Membezakan sebahagiannya. Okey, membezakan mana yang betul, mana yang salah. Wa min masyakilil ukhra, dan antara masalah lain. Okey, huwa khatarul khususiyyah. Okey, risiko keselamatan, apa risiko privacy. Lianna ba'dul ashkhas qad yakhtarikun hisabatina aw yastakhdimuna ma'lumatina asy-syakhsiyah bisyaklin khati'. Kerana sesungguhnya sebahagian individu telah menceroboh akaun-akaun kita. Maksud yakhtarikun ni macam dah menceroboh ataupun dah melalui lah akaun-akaun kita. Aw yastakhdimun, ataupun menggunakan maklumatina, menggunakan maklumat kita, asy-syakhsiyah, maklumat peribadi, bisyaklin khati', dengan bentuk yang kurang tepat, bentuk yang salah. Kan, macam sekarang ada AI, betul? Kan, orang boleh buat macam deepfake, boleh buat video macam-macam dan sebagainya. Okey, itulah dia punya keburukan. Aidan yujad at-tanammur al-elektroni. Yang kedua apa? Terdapat juga bully cyber, at-tanammur kan. Mana tanammur tadi? Tanammur? Bully. Kalau nak kata bully cyber, at-tanammur al-elektroni. Sedap ayat dia. Wa huwa idza'un nas 'abra al-internet bil kalam aw iswar. Dan ini dan dia adalah mencela manusia-manusia melalui internet dengan kata-kata ataupun gambar. Tu yang kadang-kadang bagi stiker pelik-pelik kan, ataupun bagi gambar pelik-pelik. Astagfirullah. Okey, moga dijauhkan. Okey. Kalau stiker handsome tak apalah juga kan. Ni stiker entah muka macam mana lah korang ni kadang-kadang Wa hadha yu'athiru 'ala an-nafsiyah bi syaklin sayyi. Dan ini memberi kesan kepada mental. Nafsiyah ni mental lah ataupun psikologi bi syaklin sayyi. Bi syaklin sayyi ni dengan gambaran yang buruk. Okey, setakat ni ada soalan untuk Masawi, ada soalan? Ada yang tak dapat? Ada yang Ustaz terjemah laju sangat ke? Tak ada. Okey, semua dapat Kelas lain dapat tak yang selain daripada Ustaz ajar ni? Alim, Hadi, Ijah, aku laju sangat. Okey Budak Hadi dapat. Budak Hadi dapat Budak Hadi dapat, semua dapat insya-Allah. Okey. Sorry lah kalau Ustaz terajar laju. Sebab kalau biasa macam ni lah. Okey. Settle So next slide, ada satu lagi. Yes, wa akhiran. Ini dah penutup dah. Wa akhiran. Penutup ataupun qasarul qaul, hulasatul qaul, tak kisahlah. Yajibu alaina, wajib ke atas kita istikhdam al-internet. Gunakan internet. Kotakkan. Kenapa kotakkan? Boleh tukar. Ya. Bihikmatin wal istifadah minhu biduni darar. Gunakan dengan hikmah dan juga berfaedah daripadanya tanpa mudarat. Yajibu ala talib, wajib ke atas pelajar-pelajar an yunazima waqtahu, menyusun waktunya, wa yasta'milul internet, sama juga menggunakan internet bi tariqatin sahihah, dengan cara yang betul, hatta yastafida minhu, sehingga memberi faedah kepadanya, duna an yu'athira ala dirasatihi aw sihhatihi, tanpa memberi kesan terhadap pembelajarannya dan juga apa? Dan juga kesihatannya. Alhamdulillah. Okey, ni kira penutup dia lah. Okey, ni contoh-contoh soalan. Ni Ustaz tak sempat nak label sebab banyak tajuk dia. Okey, kalau tengok contoh-contoh soalan terakhir. Yang pertama apa? Al-hatifu zaki wa fawaiduhu wa mudaruhu ladat talabah. So dia punya mubtada, apa subjek dia? Al-hatifu az-zaki.
Okey, yang kedua, al-hatif al-yadawi, mahasinuhu wa masawiuhu. Apa dia punya subjek? Hatif Yadawi. Yadawi Yadawi ni maksudnya telefon bimbit. Kalau Hatif Zaki telefon pintar. Samalah tu kan, benda yang sama. Okey. Benda yang sama. Mahasin al-Hatif az-Zaki wa masawiuhu ladat talabah. Ni maksudnya apa? Kebaikan telefon pintar dengan keburukan. Ya, kebaikan dalam kalangan pelajar. Nampak? Bila korang dapat tajuk karangan, pastikan highlightkan dulu dia punya mubtada'. Okey, maksud mubtada' macam ni Ustaz buat. Nampak? Ustaz tandakan. Okey, Hatif Zaki, Hatif Yadawi. Nampak? Ustaz tandakan siap-siap. Okey? Buat macam tu. Okey. Kemudian fawaid al-Hatif az-Zaki. Ni dia fawaid sahaja. Faedah sahaja. So mudhaf tu korang tak payah buat lah. Fawaid sahaja. Ladal mujtama'. Nampak dia ubah. So korang kena ubah lah. Janganlah kata yajibu ala talib. Tukarlah yajibu alal apa? Alal apa kelas? Alal mujtama'. Alal mujtama'. Wajib ke atas masyarakat. Al-internet. Apa mubtada' dia? Internet. Internet. Ahamiyah syabakatil internet fil hayatil yaumiyah. Apa mubtada' dia? Apa dia punya keyword dia? Syabakatil internet. Syabakatil internet. Kau janganlah ambil ahamiyah ni. Ahamiyah maksudnya kepentingan. Okey, ahamiyah maksudnya kepentingan. Okey. Al-i'lam al-ijtima'i. Mahasinuhu wa masawiuhu. Apa keyword dia? Al-i'lam ijtima'i. Al-i'lam al-ijtima'i. I'lam ijtima'i ni maksudnya sama, media sosial. Okey, media sosial. Betul? Okey, daur at-tawassul al-ijtima'i lada tulab. Daur peranan daur peranan. Okey, daur bermakna peranan. At-tawassul al-ijtima'i maknanya apa tadi? Tawassul ijtima'i. Mubtada'. Mubtada' dia apa? Media sosial dalam kalangan pelajar. Mahasin syabakatil internet. Mahasin syabakatil internet. Apa mubtada' dia? Syabakatil internet. At-tawassul al-ijtima'i abral internet. Apa dia punya mubtada'? Tawassul ijtima'i. Tawassul ijtima'i. Memang dia sampai internet tu, tapi yang dia punya mubtada' tawassul ijtima'i. Okey, tawassul ijtima'i. Okey, al-internet manafi'uhu wa masawi'uhu. Apa dia punya mubtada'? Internet juga. Nampak? Ustaz dah kata, tajuk banyak ni, banyak negeri Ustaz ambil banyak negeri. Hampir semua jugalah keluar. Okey, tapi dia pusing-pusing sama ada internet, tawassul ijtima'i dengan Hatif Zaki. Nanti kalau naik tingkatan 5 ada lagi satu tajuk teknologi iaitu at-tijarah al-elektroniyah. E-dagang. Yang tingkatan 5 nanti korang belajar ke depan. Tu ada at-tijarah al-elektroniyah. Pun kena ubah dia punya mubtada' at-tijarah al-elektroniyah. Faham tak? Fahimna. Alhamdulillah. Okey. Dah habis. Okey, so macam mana? Okey lagi ke semua? Okey lagi ke tu? Okey. Alhamdulillah. Okey. Ni nama Syafihan al-yaum. Okey. Janganlah tahu nak rehat. Walaupun tak ada kantin kat rumah. Aku tak tahulah kalau kat rumah kau tu ada kantin kan. Okey. Baik. Buka 24 jam. Buka 24 jam. Amboi kau main lagi Okey. So sebelum qablaan nufarik atau qablaan nansarif. Okey, kita ambil gambar sama-sama lah. Boleh ke? Boleh ke semua? Boleh Ustaz. Tak kena buka kamera Ustaz. Buka kamera. Kena buka kamera lah. Bukti hadir. Kalau tak nanti kita ingat korang tidur sebenarnya. Okey? Okey Ustaz. Kalau Ahmad Roslan muka, saya buka. Buka aje lah. Kalau orang ni buka, saya buka je. Email Ustaz, email. Ustaz saya nak tengok muka email. Ni buka email. Dan buka saya buka. Okay, Kalau Ustaz buka, saya buka. Kita ambil gambar sama-sama. Nampaklah email ni, ya Allah. Tak tidur Masya Allah. Tak tidur, alhamdulillah. Okey. Boleh Saya buka. Memang aku je lah yang buka kamera nampaknya ni Yang lain tak nak buka kamera pun, buka lah. Syahid. Hazan. Rozikin buka, Rozikin. Rozikin. Buka. Jauh. Buka dah buka. Malam muka saya buka. Rahman buka lah Rahman. Siapa Jarjit tu? Siapa Jarjit tu? Jarjit Singh.
Goib. Okay, ready. Stand by. Saya dah buka. Okay, stand by. 1. Okay, Ustaz kira ni screenshot je. Okay, 1. Sabar. Okay, 3. Okay, kejap. Dia loading sikit. Okay, sekali lagi. Freestyle. Okay, freestyle. Okay, freestyle. Okay, 1, 2, 3. Terbaik. Okay, tayyib. Okay, naktafi bihazal qadar wa nataqabal fi yaumil jumu'ah ba'dal istirahah sa'ah al-ashira wa nisf yang di Jumaat 10.30 sampai 11.30. Fahim tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya Ustaz. Syukran Ustaz. Ana nuhibu Ustaz. Baik kau ya. Love you Ustaz. Okay, dah boleh rehat dan boleh masuk ke kelas terusnya insya-Allah. Okay, tafadhal. Okay, sama. Ustaz, terima kasih. Bye. Bye. Bye semua. Ustaz, saya Ustaz. Bye. Ustaz. Ustaz, doakan kita orang Ustaz. InsyaAllah. Ustaz. Ustaz, jaga diri Ustaz. Untuk kita orang. InsyaAllah. Semoga jaga diri masing-masing, jaga kesihatan. Jumpa naik di Pavali insyaAllah ya. Okay Ustaz. Bye Ustaz. Bye. Baik kat Ustaz je. Ustazah ada tu. Bye Ustazah sekali. Bye Ustazah. Bye Ustazah. Ustazah ada. Sayang Ustazah. Bye. Jadi Ustazah. Kita nak stop. Okay, bye guys.